Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana mengizinkan Pulai untuk membahaskan peringkat jawatankuasa Belanjawan 2026 bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Pulai terlebih dahulu merakamkan perhargaan kepada Yang Berhormat Menteri dan seluruh warga KKDW atas komitmen mereka dalam meneruskan agenda pembangunan luar bandar yang mampan, inklusif dan juga berteraskan nilai bandari. Rujuk kepada butiran 040000 Pembangunan Modal Insan dan Pendidikan, Pulai meneliti bahawa terdapat pengurangan peruntukan bagi program pembangunan modal insan dan pendidikan sebanyak 13 juta. Walaupun jumlah ini tidak terlalu besar, namun implikasinya terhadap program teras seperti Tadika Kemas Pratafis dan Tabika Kemas Autism perlu diberi perhatian serius. Program ini bukan sekadar pendidikan awal tetapi menjadi asas pembangunan karakter dan potensi kanak-kanak luar bandar. Kerajaan telah pun menetapkan sasaran untuk mewujudkan Tabika Kemas Autism di seluruh daerah menjelang tahun 2027. Satu komitmen yang sangat dialu-alukan. Maka persoalan yang ingin dibangkitkan oleh Pulai adalah bagaimana KKDW merancang untuk mencapai sasaran ini dalam keadaan peruntukan yang berkurangan. Apakah strategi bagi memastikan tenaga pengajar dan kemudahan sokongan bagi kanak-kanak istimewa ini mencukupi serta berkualiti? Pulai juga mengharap agar kementerian dapat memperkukuh model latihan guru kemas supaya lebih selaras dengan pendekatan inklusif termasuk penggunaan bahan bantu belajar khas dan sokongan psikologi kepada ibu bapa. Pulai minta laluan. Ya, Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Walaupun saya tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, tapi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memohon merujuk pada butiran 04100 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah dan butiran 04200 Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda. Kalau dibandingkan, peruntukan untuk Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah adalah berkurangan RM31,786,900 berbanding dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang dapat lebih, 41 juta, maafkan saya, 579,900. Saya nak, walaupun saya merupakan ahli parlimen dari Pulau Pinang, saya tak dengar ahli-ahli parlimen daripada Kedah memperjuangkan perkara ini. Saya minta supaya peruntukan untuk Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ini dinaikkan. Sebabnya kerana saya risau selalu menjadi polemik. Hari ini kita lihat Kedah telah mengumumkan, Menteri Besar Kedah mengumumkan akan mulakan proses undang-undang isu pajakan Pulau Pinang pula. So saya minta supaya peruntukan itu ditambahkan kepada Kedah. Jelutong kena ajukan permohonan itu kepada menteri, kepada wakil rakyat yang sedang bercakap. Okey. Jadi saya mohon supaya Pulai boleh membawa perkara ini supaya tidak menjadi polemik. Tiap-tiap kali kita lihat Menteri Besar Kedah kata tuntut Pulau Pinang. Pulau Pinang kita punya, Pulau Pinang Kedah punya, Pulau Pinang Kedah punya. Jadi perkara ini... Setujukah Pulai? Setuju dengan saya Pulai bahawa peruntukan untuk Kedah ini, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ini perlu ditambah. Baik. Walaupun kita tak lihat ahli-ahli Parlimen Kedah memperjuangkan perkara ini. Baik, Pulai silakan teruskan. Setuju, boleh masukkan dalam ucapan saya. Saya rasa ni calon yang baiklah di Kedah pada masa akan datang. Merujuk kepada butiran 051600 bantuan musim tengkujuh, ya. Peruntukan kekal 264.9 juta. Pulai menghargai bahawa kerajaan mengekalkan peruntukan bantuan musim tengkujuh bagi membantu pekebun kecil dan komuniti desa yang terkesan setiap tahun. Namun Pulai ingin menekankan kepentingan siap siaga komuniti luar bandar menghadapi bencana jangka pendek. Kerajaan sememangnya terus melaksanakan projek tambatan banjir, menaik taraf sistem saliran dan pembinaan infrastruktur mitigasi bencana, langkah yang sangat baik untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek, penduduk luar bandar perlu dilatih agar mampu bertindak pantas sebelum bantuan rasmi tiba. Seterusnya merujuk kepada butiran 02401 Ameniti Sosial. Peruntukan meningkat daripada 8 juta kepada 65 juta, peningkatan sebanyak 57 juta. Pulai menyambut baik peningkatan besar dalam peruntukan ameniti sosial yang melonjak hampir 8 kali ganda
Pendekatan ini menggambarkan kesungguhan kerajaan untuk memperkukuh kemudahan komuniti luar bandar. Namun, penting untuk kementerian memperincikan jenis projek yang menjadi keutamaan. Adakah tumpuan akan diberikan kepada menaik taraf infrastruktur asas seperti Dewan Orang Ramai, padang, surau dan jalan kampung, atau ke arah pembangunan kemudahan sosial baru seperti pusat komuniti belia, ruang integrasi digital ataupun taman hijau desa. Terima kasih, Tan Sri Baik. Pengerusi. Seterusnya saya jemput Kuala Kerai.